Sampai Sudan. Hari pertama Sudan kena bom. Masa tu takut tu. Awal-awal yang masuk bom dah kan. kena. Bom kan. Keluarlah dengar dalam berita TV dengan surat khabar pengambilan pelajar SPM ke Sudan. Saya kata menarik ni. Balik rumah je, mak, abang nak berhenti sekolah. Kenapa? Terus. Kenapa abang nak pergi Sudan? Mak kata mana boleh, Sudan ni pengambilan pelajar SPM. Tak kira mak, kalau mak tak nak bagi abang pergi Sudan, abang tak nak pergi sekolah. Jahat tu, nakal. Jadi mak kata tak boleh, nak pergi juga. Jadi itulah perangai anak ni memang betul teruk lah. Kena ikut. Mak pun cari-cari. Mak tercek, dia kata boleh kan mak anak makcik ke Sudan, tapi dengan syarat makcik kena bayar 36,000, tapi anak makcik kena pergi sana ambil ujian. Kalau lulus teruskan, kalau tak balik dengan keadaan kosong lah. Jadi mak kata tak takut ke abang pergi? Tak takut mak, abang ada Tuhan. Belagak masa tu takut abang ada Tuhan kan. Belagak. Lepas tu bila hari nak pergi tu, mak kata mak tak boleh hantar abang, mak tak ada duit, mak ni kerja kerani tak ada duit. Mak kata abang, mak kirim pergi abang. Tak apa mak, abang ada Tuhan. Sampai ke airport nangis. Tak mau pergi. Ustaz nangis. Mak kata tak boleh, kena pergi juga. Ikutlah orang. Saya pergi bersama-sama orang normal, orang biasa yang boleh melihat. Kawan lah. Tak kenal. Tak kenal langsung. Jadi ikutlah orang pergi Sudan tahun 1998. Sampai Sudan. Hari pertama Sudan kena bom. Masa tu takut tu. Awal-awal yang masuk bom dah kan. Kena bom kan. Kena bom. Lepas tu telefon mak. Sana kena bayar telefon. Mak mana kita akan call, nanti mak akan call balik lah. Mak, abang nak balik. Mak kata apa kat saya? Itu kata ada Allah kan. Saya nak balik. Kena balik. Saya memang takut. Atau mak kata apa? Abang kena ingat tujuan abang datang ke Sudan untuk apa. Kita bukan orang senang abang. Mak dah buat pinjaman dengan bank dah. Abang kena teruskan. Maka ketika itu saya pun teruskan belajar. Alhamdulillah tahun pertama saya asal belajar pergi sana nak ambil sanawi je. Sanawi je. Tiba-tiba ada ujian, lulus, masuk ke kuliah. Masa bermula dah kuliah saya tahun 1, dan Alhamdulillah saya habis kuliah tahun akhir pada umur 13 tahun. Dapat degree Quran dan Bahasa Arab. Alhamdulillah. 13 tahun. Masa tu form 1 baru je kira-kira nak belajar. Kira-kira belajar Bahasa Arab lah. Kalau macam sekolah rendah kan just belajar yang asas. Betul. Fi'il Madi tu pun tak ingat. Saya pergi Sudan tak tahu apa pun. Yang saya tahu satu perkataan je. Majnun. Itu saya tahu. Majnun. Majnun. Sebab tengok Laila cerita dalam Majnun. Laila Majnun. Itu saya tahu.